dalam sejarah para sahabat Nabi ni, tak ada orang yang lebih dibenci seperti yang terkena kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ramailah orang yang kalau di dalam Syiah Muawiyah ni terlaknat lah, tak pakai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sekali lagi dalam perbahasan channel Cinta Kebenaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahaskan pernyataan Mufti Negeri Perlis Indra Kayangan berkaitan isu Muawiyah bin Abi Sufyan. Saya tak tahu sama ada Mufti ini jahil atau kurang pengetahuannya, atau juga Sufrisio-Veri. Dia mendakwa bahawa Syiah melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan, tapi hakikatnya ulama Ahlus Sunnah pun melaknat si buah tersebut. Dan yang menarik lagi, Al-Quran dan Rasulullah juga melaknat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam kitab Tarikh Tabari, jilid yang ke-11, muka surat 529, pengarangnya menulis, وَتُفِيَ جَعْفَرٌ فِي وَسْطِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُ اللَّهُ. Wafatlah Ja'far di pertengahan kekhalifahan Muawiyah, laknat Allah ke atasnya. Lihat, pengarang kitab ini melaknat Muawiyah. Dalam muka surat 535, pengarangnya menulis, وَتُوفِيَ نَوْفَلٌ بِالْمَدِينَةِ فِي خِلَافَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ لَعَنَهُمَ اللَّهُ. Wafatlah Naufal di Madinah di zaman kekhalifahan Yazid bin Muawiyah, laknat Allah ke atas mereka berdua, iaitu laknat ke atas Muawiyah dan anaknya Yazid. Jadi tak menjadi isu kalau ada orang yang melaknat Muawiyah, kerana ini adalah sunnah Nabi. Dan yang kita patut hairan ialah kenapa Mufti Indra Kayangan cuba membela manusia terkutuk ini. Dalam kitab Ansabul Ashraf kalangan Al-Balazari jilid yang kelima, muka surat 136, saudara-saudara sekalian, diriwayatkan an Safinata Maula Ummi Salamata anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana jalisan. Diriwayatkan pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duduk di suatu tempat, famarra Abu Sufyan ala ba'irin wa ma'ahu Muawiyatu wa akhun lahu. Maka berlalulah Abu Sufyan di atas keldai bersamanya Muawiyah dan saudara laki-lakinya. Ahaduhuma yaqudul ba'ira wal akharu yasuquhu. Seorang daripada mereka mengemudi keldai dan seorang lagi menuruti dari belakang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la'anahullahu al-hamila wal mahmula wal qaida was sa'iqa. Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laknat Allah ke atas orang yang mengemudi, yang dikemudi dan yang menuruti. Justru itu dalam hadis ini Muawiyah termasuk dalam laknat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu laknat Nabi ke atas Muawiyah ada mesej kepada kita tentang pribadi si Burah anak Abu Sufyan ini. Sekarang mari kita lihat, Al-Quran juga turut melaknat Bani Umayyah. Dalam kitab Tarikh At-Tabari jilid yang ke-10, muka surat 58, saudara-saudara sekalian, pengarangnya menulis, فَمِمَّا لَعَنَهُمُ bihi, maka daripada apa yang dilaknat ke atas mereka oleh Allah, ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa anzala bihi kitaban, melalui lisan nabinya dan turunnya kitab iaitu Al-Quran. Qauluhu adalah firman Allah, wasyajaratal mal'unata fil Qur'ani, dan pohon yang dilaknat di dalam Al-Quran. Wa nuqawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira, dan kami beri mereka ketakutan, semuanya itu tiada memberi kemajuan kepada mereka melainkan dengan kekufuran yang melampau. Surah Al-Isra ayat yang ke-60. Imam Tabari melanjutkan tafsir ini dengan menulis, wala ikhtilaf baina ahad annahu arada biha, tiada perselisihan antara sesiapa pun bahawa maksud firman Allah Subhanahu wa taala itu tentang pohon terlaknat dalam surah Al-Isra tersebut ialah Bani Umayyah, iaitu Bani Umayyah, termasuklah Muawiyah bin Abi Sufyan serta anaknya Yazid. Justru itu Al-Quran sendiri mengutuk, melaknat Bani Umayyah. Maka Mufti Negeri Perlis Indra Kayangan sebenarnya tak ada hak untuk membela kelompok manusia yang dilaknat oleh Al-Quran ini. Jika anda masih membela Muawiyah, nescaya anda akan jauh menyimpang dari Islam yang sebenar. Dalam dunia ini,
ramai ulama sebenarnya menyatakan kebencian terhadap musuh Islam iaitu Muawiyah. Sehingga kan ulama hadis Ahlus Sunnah Abdul Razak As-Sun'ani berkata, janganlah kamu cemarkan majlisku ini dengan menyebut Muawiyah. Dalam kitab Mizanul I'tidal, jilid keempat muka surat 343. Makhlad Asy-Syairi berkata, Kuntu 'inda Abdul Razzaq fa dzakara rajulun Muawiyah faqala la tuqadhir majlisana bi dzikri waladi Abi Sufyan. Makhlad Asy-Syairi berkata, aku pernah berada di sisi Abdul Razzaq, lalu seorang laki-laki menyebutkan nama Muawiyah. Maka beliau Abdul Razzaq berkata, janganlah engkau mengotori majlis kami dengan menyebut anak Abu Sufyan. Jadi kesimpulannya, apabila terdapat ayat dan riwayat bahawa Al-Quran termasuklah Rasulullah melaknat Muawiyah, maka laknat tersebut tak boleh difahami sekadar celaan terhadap individu. Bahkan ia merupakan satu peringatan kepada umat Islam agar berhati-hati terhadap pemikiran, dasar dan legasi yang ditinggalkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam sejarah Islam, Muawiyah dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang membawa kepada pertumpahan darah sesama kaum muslimin, termasuk peperangan yang mengorbankan ribuan nyawa, di samping dasar-dasar politik yang menurut sebahagian ahli sejarah telah mengubah amalan atau sunnah yang diamalkan pada zaman Rasulullah. Kemuncak daripada perubahan-perubahan tersebut ialah mewariskan kuasa monarki kepada Yazid yang akhirnya membawa kepada bencana Karbala dan syahidnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu, apabila kita membaca ayat Al-Quran atau hadis yang melaknat Muawiyah, ini bukan bertujuan membangkitkan kebencian secara melulu, tuan-tuan sekalian, tetapi mengambil i'tibar dari sejarah agar umat Islam tidak mengulangi kesilapan yang sama. Sesungguhnya Al-Quran berulang kali mengajak orang beriman supaya menjadikan peristiwa sejarah sebagai medan pengajaran, bukan sekadar bahan bacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.